Sudah ingat saya tak tahu perasaan Zaleha. Salah apa dia kata? Mengapa kadang-kadang digugurkan? Tapi dalam sistem, dalam negara dia begitu rupa. Kadang gugur, ambil balik. Kadang tukar, kadang adjust. Biasa. Bagi saya ada problem apa? Kita nak kena ada peralihan. Orang yang masuk dulu, semua pimpinan muda. 20-an, 30-an. Dah 30 tahun, dia duduk rasa dia ni. Saya pengasas reformasi dulu. Jadi orang lain nak masuk tak ada chance. Itu macam Taufik, kena tunggu 40 tahun lagi lah. Sebenarnya tunggu umur 60 ni. Jadi harus ada semangat untuk kerja berpasukan dan pimpinannya silih berganti. Sekarang saya PM. Saya tak tahu siapa start ni PMX ni, tak apalah. Sedaya upaya. Sudah ingat saya puas hati? No. Tanya Zaleha masa di kabinet. Tanya Ramanan, Fahmi, Adlina, berapa orang menteri kabinet? Saya di kabinet bukan. Ya, saya relax. Tapi tegas. Saya keras. Ada benda saya kata, no, why is not done? Ya, pasal. Only if you know, I know you. If you know, then I believe from the bottom of my heart, you will appreciate what we are trying to do much more than this. We are trying very hard. Every cabinet meeting. Nah, setengah-setengah menteri itu nervous. Ada saja saya nak. Setiap hari Jumaat. Pergi masjid, panggil budak ni, sekolah macam mana? Cikgu ada tak? Makmal macam mana? Tandas baiki ke tidak? Anak-anak ni dia cerita lurus. Aku tanya kang menteri, dia takkan nak cerita buruk semua. Tanya PPD lagi lah. And then, siap. Dulu saya teks dia kepada Fadila, sekarang tak payah. Dia tengok je video tu. Sekolah ni, precinct sekian lah sekolah ini. Tandas sekolah tu kita tahu, rosak dah berpuluh tahun. Masih kita, saya kata, nope. Tahun ini, repair tandas sekolah. Berapa kos? 1 bilion lebih. Aku kata, ya Allah. Kerana ribu tandas sekolah rosak. This is our country. Siapa buat ni? Keadilan. Masa pimpinan keadilan. Menterinya, Perdana Menterinya keadilan. Nak start dengan repair. Apa jawapan mereka? Jawapan mereka, Perdana Menteri tandas. It doesn't matter. Do I care? No. We will continue to do the work.